Ni kau nak ni ke? Yelah. Okay guys. Boleh. Okay guys, welcome back. Okay guys, sekarang kita bersama dengan siapa? Fizi sebagai apa kat sini? Saya sales exec dekat CHM Superbike. Okay, Fizi ada invite saya datang sini untuk apa tu? Boleh terangkan dengan kita punya viewer? Kita start daripada hari ni 13 hari bulan Jun sampai 15 hari bulan. Kita di CHM Superbike ada membuat test Suzuki Ride. So customer boleh merasai macam mana motor Suzuki yang ada dekat Malaysia ni. So kita bermula daripada sisi 25 sampailah yang ke 1000. 25 sampai ke 1000 sampai ke 1000, betul. Memang totally semua Suzuki saja ke? Semua Suzuki. Untuk event test ride ni hanya motor Suzuki saja yang kita akan explore dengan lebih jauh. Okay. Ni yang berada kat depan ni semua motor. Yes, betul. Kita hari ni ada lebih kurang dalam 10 model yang kita boleh test ride daripada kecil sampai yang ke besar. Tapi kalau yang besar semua kat sini lah. Ini kat mana ni? Kat mana kita ni? dekat Taman Desa Jaya, Johor Bahru. Taman Desa Jaya, Johor Bahru. Yes. Okey, boleh tak kita tengok motor? Jom kita tengok motor yang kita akan test ride. Kita mulakan kat sini ada Birdman Street 125. Ini skuter yang paling kecil lah yang Suzuki ada. So kalau customer yang nak bawa pergi pasar, bawa pergi surau, dia sesuai lah, sedap berpakai. So seterusnya kalau untuk skuter kita ada yang sisi besar. Ini sisi dia 400 Birdman. Kategori skuter, the only skuter Suzuki untuk sisi yang paling besar lah. Oh ni Suzuki ni 400. Susah nak dapat, tapi ini antara enjin yang tahan. Ya betul. So untuk motor yang seterusnya kita mula dengan Gixxer 250. Gixxer 250. Gixxer 250 ni dia satu piston. Harga dia pun tak mahal. Harga dia pun dalam range dalam 14,000 je. So kalau kata macam contoh customer nak buat daily use, memang sesuai. Servis pun murah. Untuk yang Gixxer 250. Tapi kalau kata macam contoh nak 250, tapi nak jenis touring tinggi punya, kita ada Wisdom 250 SX. Wisdom 250 Yes. Oh ni 250 Wisdom? Yes, 250 SX. Touring punya. So untuk motor ni harga pun tak mahal, tak sampai 20,000. Satu piston juga, tapi daripada seat height, daripada condition dia memang best untuk bawa touring. Nak buat daily use pun tak ada hal, nak off-road pun cantik. So seterusnya kat sini kita ada SV650. Untuk model SV650 ni model yang paling latest sekali, orang panggil Samurai Ride. Yang ni sekarang ni offer dia harga NSP 29,000 je. Ni satu dapur gak tapi piston besar lah. Ni kalau nak buat daily use memang sesuai sebab dia ringan. So kalau kata nak cari touring yang 650, kita ada Wisdom 650. Wisdom 650, enjin dia V-twin, harga dia pun lebih kurang dalam 45,000 macam tu. So ini kalau nak bawa jalan jauh memang best. Untuk ketinggian berapa sih ketinggian dia? Ketinggian dia lebih kurang dalam dalam 70 lebih lah. 70 lebih. Sebenarnya kalau motor touring ke motor rendah ke, skill ada, tinggi rendah semua boleh bawa. Betul. Seterusnya kalau kata untuk motor yang sisi 800, kita ada 8S. Ini pun model baru juga. Untuk model naked 8S ni dia 2 dapur. Harga dia pun dalam 50,000 macam tu. 50. So ini model naked lah untuk 8S, Suzuki 8S. Kalau tak minat naked, dia ada 8R fairing punya. Engine sama. Tapi yang ni kalau nak macam acah-acah Superbike, yang ni lah. Ya betul. Dia ada fairing kan. Tapi kalau rasa tak cukup power, kita ada yang 1000 punya. 1000 punya je. Ni 4 dapur lah. Baik. Ni naked yang 4 dapur. Ni
antara naked yang paling liar sekali. Yang Suzuki ada. Tapi kalau rasa nak touring tapi nak rasa acah-acah superbike, kita ada Suzuki keluarkan 1000 GX. 1000 GX. Dia kacukan antara superbike dengan touring. Engine 4 inline tapi dalam bentuk touring. Jom kita pergi tengok yang jom kita tengok yang depan lagi. Yang paling hype, yang paling padu, Suzuki 1000 GX. Ni lah motor dia bang. Oh ni Boleh abang duduk. Boleh, sila. Idaman ni. Dia 4 inline tapi dalam kondisi touring. Okey, saya ketinggian saya 173 so agak jengkit sikit lah, tapi masih boleh lagi. Apa ni, kejap lagi kita nak test drive ni. So hari ni sampai hari Ahad, semua motor yang saya tunjukkan tadi boleh test ride. Free of charge. Tak ada bayaran apa-apa. Okey V, sekarang ni kita nak test ride, pukul berapa kita boleh start test ride? Okey, untuk test ride untuk event 3 hari ni kita bermula daripada ke 10 pagi sampai pukul 5 petang. Okey. Tapi tengok cuaca lah, kalau kata hujan tu mungkin stop lah. Tapi tengok keadaan lah, kalau hujan lebat sangat memang kita akan stop lah. Syarat-syarat Z, syarat-syarat untuk test ride ni paling utama kena ada lesen lah. Sebab kita memang akan check, kalau kata lesen B2 memang boleh try motor yang 250cc ke bawah. Ada B full tak ada hal, nak try apa pun boleh, tak masalah. Yang penting kena pakai kasut seluar panjang. Lain tak ada masalah. Lain kita akan sediakan helmet, vest kita akan sediakan. Komplit Z Okey Z, apa lagi kat dalam ni ada banyak jentera-jentera yang power-power kat dalam ni. Okey, boleh tak nanti Busy reviewkan kita? Boleh, tak ada masalah. So kat dalam kita ada motor Yos, skuter, moped, motor baru, semua kita ada jual lah kat sini. Kita boleh review sekejap lagi lah. Okey, baik. Selepas ni nanti kita review kat dalam pula. Okey guys, stay tune. Okey ni cantik, pandai.